DCA cordless drill LED blinks 3 kali. Antara punca dia overheat bila guna terlampau lama, motor panas. Yang kedua, low battery power ataupun bateri dah drain, try recharge balik bateri. Yang ketiga, poor battery connection ataupun corrosion, ada dirt, dust ataupun grease dekat terminal bateri. Lap bersihkan. Punca seterusnya, internal electronics problem. Cuba cabut bateri, kemudian pasang balik bateri untuk reset. Seterusnya, punca cara kita tekan dan lepas trigger switch tu. Try main-main trigger ni ada lekat ke tak. Kalau nak reset, buka bateri, pasang balik. Okay. Lepas tu kalau jadi lagi blinking 3 kali LED kat sini, tengok cara guna trigger ni. Kadang bila guna, kadang bila lepas cepat sangat pun, bila banyak kali kan, kadang lepas guna lama, lepas tu cara kita lepas pun main peranan juga. Kadang saya perasan bila lepas terlampau cepat, dia akan blinking. Kalau macam lepas relax je, baru dia okey balik. Ataupun kadang kalau ada setengah model kita lepas lambat, dia akan blinking juga. Yang tu kena lepas cepat. Try and error. Sama ada punca dia lepas trigger ni terlalu cepat ataupun lepas trigger lambat. Cuba antara dua tu lah. Cuba try. Kalau lepas trigger lambat dia blinking, try lepas cepat. Kalau lepas cepat dia blinking 3 kali, cuba lepas relax je, macam tu.